Sakit di lutut anda mungca dari sini. Dan dalam video ini, saya akan membantu anda untuk mengetahui sama ada ini adalah masalah anda dan menunjukkan beberapa senaman yang mungkin boleh menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Fenomena. Otot di bahagian luar betis atau otot betis memeluk lutut dari belakang. Dan memang mengagumkan bagaimana ramai ahli fizioterapi nampaknya terlupa tentang otot ini apabila merawat sebarang masalah lutut. Bayangkan, jika salah satu otot ini menarik lebih kuat daripada yang lain atau jika kedua-duanya tegang. Ini akan memberi kesan kepada lutut anda, akan mengganggu lutut anda dan menyebabkan kesakitan serta kehausan seperti tayar yang tidak sejajar. Memang benar. Senaman ini kan menyahaktifkan titik-titik utama ketegangan pada otot gastrocnemius, pada otot-otot di bahagian luar betis. Saya cadangkan anda lakukan senaman ini dahulu hanya dengan kaki yang sakit, supaya anda boleh membandingkan satu kaki dengan yang lain dan melihat apa yang benar-benar berubah. Langkah pertama, saya mahu anda letakkan kaki, gerakkan perlahan di sebelah kerusi, macam ini. Biar saya tengok kalau anda boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, siap. Dengan cara ini, anda boleh capai otot dengan mudah tanpa perlu berpusing-pusing atau mencederakan tulang belakang. Langkah kedua, anda akan gunakan hujung ibu jari atau hujung mana-mana jari untuk mencari titik utama, titik ketegangan yang paling besar. Anda akan tahu anda jumpa titik itu sebab ia adalah titik yang sakit, keras, tegang, rasa macam ada simpulan atau terasa seperti lebam. Kalau anda boleh, hanya kalau anda boleh, cari titik di sini, pada bahagian peralihan otot ini. Nampak tak? Bila saya tekan kuat, bila saya tolak kaki ke lantai, anda boleh nampak otot timbul di sini dan di bawah sini ada bahagian tendon. Jadi, antara bahagian yang nampak lebih berisi, saya akan tekan kuat. Antara bahagian yang nampak lebih berisi, nampak di sini. Kan, antara bahagian yang lebih berisi dan bahagian yang lebih rata, di kawasan inilah anda akan cari titik-titik itu. Dr. Alexander Mota, saya tak dapat cari kawasan ini pada diri saya. Tak ada masalah. Gunakan pad ibu jari untuk cari titik yang sakit. Bila jumpa yang pertama, yang paling sakit, keras ya, terasa luka, sensitif. Anda akan kurangkan tekanan dan hanya kekal di sini, kekalkan tekanan yang sama dari awal hingga akhir selama 1,5 minit. Anda akan rasa otot itu mengecil, rasa sakit berkurang, semakin rileks, dah tak tegang lagi ya. Selepas 1,5 minit, teruskan ke titik kedua. Anda akan lakukan ini pada 3 titik yang paling teruk. Hati-hati, jika bila anda angkat jari, kulit jadi lekuk macam ada lubang lebih dari 30 saat, itu tanda anda ada pengekalan cecair atau bengkak pada lutut. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Selesai 3 titik, bangun, gerakkan kaki, berjalan sedikit, bandingkan satu kaki dengan yang lain. Anda akan rasa kaki yang buat senaman itu jauh lebih ringan, lutut bergerak lebih bebas dan terasa lebih kukuh. Ketegangan yang sampai ke betis ini biasanya adalah ketegangan yang sama yang datang dari semua otot di belakang kaki kerana ia adalah satu rantai miofascia. Ia sejenis rangkaian otot ya. Jadi, senaman ini sekarang akan memperbaiki semua otot di belakang kaki sekaligus. Anda akan lakukan sambil baring. Penting untuk anda tanggalkan kasut. Saya sepatutnya tanggalkan tadi. Saya takkan buat lawak tentang syukurlah internet tak ada bau. Jangan risau. Anda akan baring dengan kaki menghadap ke dinding, perut menghadap ke atas. Boleh gunakan bantal di sini untuk lebih selesa. Kaki yang anda akan regangkan, yang anda akan gerakkan, yang anda akan relax, anda akan luruskan dan letakkan tumit pada dinding. Pastikan lutut anda diluruskan sebanyak yang boleh selagi selesa dan kaki anda dalam keadaan paling relax. Selepas berada di sini, anda akan buat pergerakan ini dengan kaki anda. Perhatikan ya Lau. Boleh nampak tak? Boleh. Tarik kaki ke arah anda dan lepaskan semula. Tarik kaki ke arah anda sampai anda rasa gegangan yang selesa. Jangan paksa, jangan sampai sakit dan lepaskan semula. Anda akan ulangi ini, teruskan pergerakan ini, kekalkan rentak dan ulang sebanyak 60 kali, 60 ulangan dan untuk yang tak sabar nak kira, tetapkan 1 minit dan buat sebanyak mana ulangan yang boleh. Selesai 60 ulangan atau 1 minit kembali, duduk semula, gerakkan, berjalan,
Bandingkan satu kaki dengan yang satu lagi dan beritahu saya apa yang telah berubah setakat ini. Pasukan pencahayaan, sila hadir ke set penggambaran. Pasukan pencahayaan, sila hadir ke set penggambaran. Yang paling utama. Kesukaran utama untuk melegakan ketegangan ini ialah betis terdiri daripada 3 otot. Dan memang menyedihkan melihat begitu ramai ahli fisioterapi, begitu ramai profesional yang cuba melakukan regangan ini dengan cara yang salah, yang lebih menyakitkan daripada meregangkan apa-apa pun. Tak boleh kan? Menjaga lutut kita mesti mudah, mesti ringkas. Cara paling bijak yang saya tahu untuk melakukannya ialah menyelesaikan apa yang mengganggu lutut kita. Ini akan melegakan kesakitan. Ini akan membuatkan lutut anda lebih longgar, lebih ringan. Ini akan mempercepatkan rawatan yang anda sedang lakukan. Untuk membantu anda dalam proses ini, saya ada program senaman selama 2 minggu untuk anda lakukan di rumah. Setiap hari, ada 3 senaman berbeza untuk anda seimbangkan lutut, menyelaraskan seluruh kaki dan memulakan penguatan. Dan seperti biasa, pautan untuk program Te Adorno Ojo Elho ada di dalam deskripsi, sama ada untuk sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, mengetahui bagaimana ia berfungsi, bertanya soalan, atau untuk sesiapa yang ingin memulakan program atau memulakan percubaan 7 hari. Tapi, mari kita teruskan. Regangan yang kita akan lakukan ini adalah regangan yang melibatkan bahagian-bahagian otot. Ikut urutan yang betul. Mulakan regangan dari dalam keluar. Langkah pertama ialah anda akan buat gulungan, tengok ni, gulungan dengan kain lantai, ya? Sebab nak letak di atas lantai, mestilah kain lantai kan? Tolonglah. Letakkan hujung kaki di atas gulungan ini, biarkan tumit di lantai, dan di sini anda hanya perlu bawa lutut ke depan. Boleh bersandar pada dinding, ya? Boleh nampak tak? Boleh. Okey? Bagus. Bawa lutut ke depan, biarkan tumit di lantai, sampai anda rasa legangan yang mendalam pada betis. Tahan regangan ini selama beberapa saat, 10 hingga 30 saat. Kalau anda boleh, mula gerakkan jari-jari kaki, macam ni. Angkat jari-jari kaki, turunkan jari-jari kaki. Angkat jari-jari kaki, turunkan jari-jari kaki. Buat macam ni sampai cukup 1 minit. Kalau tak boleh gerakkan jari-jari kaki, tak apa. Cuma kekal dalam posisi ini, tahan regangan selama 1 minit. Lepas itu, kita akan regangkan otot-otot di bahagian luar. Mulai dari sini, anda hanya perlu melangkah ke depan dan luruskan lutut. Anda akan rasa regangan itu meregang, ia memanjang, ia sampai hingga ke lutut. Sekali lagi, 30 saat berdiri diam dan 30 saat gerakkan jari-jari. Kalau tak mampu, 1 minit berdiri diam sambil kekalkan regangan yang selesa ini. Dan jika lutut anda rasa lebih lega, lebih ringan atau rasa lebih kukuh, selepas senaman, lakukan urutan ini sekali atau 2 kali sehari. Anda akan lihat setiap hari, otot ini semakin rileks dan kurang mencipta titik-titik ketegangan. Dan ingat, saya pernah cakap tentang pengekalan cecair lutut bengkak. Saya tunjukkan senaman untuk mengurangkan bengkak pada lutut dan kaki dalam video ini. Jika saya dapat membantu anda hari ini, ingat untuk kongsikan video ini dengan seseorang yang mengalami sakit lutut yang ada masalah pada lutut. Itu sahaja yang saya minta. Pastikan video ini sampai kepada yang memerlukan. Saya undur diri dulu. Salam hormat dan jumpa lagi.